Now I want to talk about the breakdown of the tenses. Sekarang saya hendak menerangkan bahagian-bahagian dalam setiap satu tenses. Ya. Ingat, sebelum ini saya mengatakan tenses ada 3 jenis, ya, iaitu present tense, past tense dan juga future tense. Kali ini saya nak menerangkan present tense. Present tense ada 4 bahagian, ya. Nombor 1, simple present. Macam mana kegunaannya, usage dia, ya. Dalam bahasa Inggeris, general truth, habits atau schedules, iaitu tindakan atau action yang benar, kebenaran, ya, benda yang benar. Habits, tabiat-tabiat selalu dibuat, dan juga benda action atau program yang telah dijadualkan, tak boleh dialihkan. Okey, jadi satu example-nya dekat sini, I walk to school every day. Verb dia walk. Dan di situ ada every day. Jadi itu mengatakan sebagai tabiat, ya, dah selalu dibuatkan dan benda tu benar. Tiap-tiap hari awak buat berjalan kaki ke sekolah. Saya berjalan kaki ke sekolah setiap hari. Okey, yang kedua, present continuous tense. Dalam bahasa Inggeris, usage dia mengatakan action happening now. Jadi perkara atau peristiwa yang sedang berlaku sekarang. Ayatnya adalah macam ini. I am reading a book. Perhatikan verb situ ada am dengan reading. Jadi reading. Bila ada am reading, mesti kita nak tahu ini adalah present continuous tense. Dan apa dalam bahasa Melayu? Saya sedang membaca sebuah buku. Sedang membaca. Itu dinamakan present continuous tense.